Alhamdulillah, peserta seramai lebih daripada 150 orang telah pun bersama dalam ICC 2025 ini, dan kita dapati di sini kesedaran kooperator-kooperator kita lah, kita panggil kooperator ya, telah pun meningkat dari segi yang pertamanya kolaborasi mereka ni perlu bukan saja dalam negara tetapi juga luar negara, supaya dari segi knowledge, dari segi skill, pengetahuan dan juga kemahiran yang ada di luar sana boleh dibawa ke sini, ke Malaysia, ke dalam koperasi kita. Dan suntikan golongan muda ini perlu kita orang kata susun supaya mereka ni boleh berada dalam gerakan koperasi di negara kita.